Assalamualaikum. Hai. Cuk, main game lagi. Daripada sebelum aku pergi kelas sampai dah balik kelas, main game lagi. Tapi, Cuk, kau dah berapa kali tak datang kelas? Sebab tadi dalam kelas prof tanya, kau kenapa tak datang kelas? Kelas? Oh, kelas pagi ni Aku ingatkan kelas petang. Tak apalah. Lagipun aku baru 3 kali tak datang. Banyak lagi masa aku boleh datang kelas tu. Nanti aku cakap lah dengan doktor tu, aku ni sakit ke, ada masalah keluarga ke. Doktor mesti fahamnya. Tak apalah, dengan doktor tu nanti aku settlekan. Assalamualaikum. Salam. Baik. Dah. Baik. Baik. Jom. Jom. Ya dia. Apa slide bahagian kau dah siap ah? Dah, sekejap lagi aku hantar. Okey. Jom. Okey, Jom. Kau punya slide macam mana, Jom? Dah siap belum? Slide apa? Slide social work skill lah. Slide apa lagi? Takkan kau tak ingat kot slide tu. Ada kena buat slide dah. Tak apalah. Korang siapkan je lah dulu. Buat je dulu. Nanti kalau apa nak bagi duit print ke apa ke, minta je lah. Janganlah sikit-sikit panggil aku sibuk main. Jom. Aku cakap dengan kau ni, kau letak phone dulu. Kau macam kau cakap tadi kan, pasal duit kan. Semua orang boleh bayar pasal duit tu. Kau tak risau benda tu. Ni masalah, kita buat kerja slide ni semua berkumpulan. Kerja berkumpulan ni kau kena buat sekali lah. Jangan taksub sangat dengan main game tu. Orang lain pun main game juga kan. Kau ni Pis, sabar Pis. Jangan gaduh kat sini. Malu kat orang. Tak apa, kau pergi mana-mana dulu. Kau tenangkan diri kau. Biar kami dengan Ucup bincang elok-elok benda ni. Dah gitu tak apa lah. Aku nak dulu lah. Aku pergi mana-mana dulu. Tak kira apa-apa aku beritahu dulu. Cuk, kami bukanlah marah soal game tu. Cuma kami risau dengan keadaan kau yang sekarang. Sebab kau dah tak macam dulu. Ada apa-apa yang kau sorok dari kami ke? Tak tahu lah Mim. Aku pun sebenarnya Sam ni dia macam stres sikit lah. Sebab macam-macam nak kena hadap kan. Subjek Sam ni pun banyak. Lepas tu aku pula nak sulung. Family memang letak harapan dekat aku lah. So aku ingat kalau main game ni dapat hilangkan sikit lah stres aku tu. Tapi aku pun tak jangka sampai macam ni. Sampai boleh susahkan satu kumpulan kita ni. Kau ni Cuk, sepatutnya awal-awal lagi kau dah cerita masalah kau kat kita orang. Ini tak, kau main game je. Apa kau ingat dengan main game tu boleh selesaikan masalah pelajaran kau ke? Kau kan ada ramai kawan-kawan. Kita orang semua boleh tolong kau. Kita hadap sama-sama lah benda ni. Jom, naik dulu. Apa, sorry lah, aku minta maaf. Aku emosi sikit tadi. Biasa lah, kita buat kerja bulan ni aku emosi sikit. Kalau macam tu, tak apa. Petang ni kau ikut kita orang. Kita buat slide tu apa, Sama-sama. bagi sama-sama, bagi sampai habis. Okay, aku minta maaf lah. Terima kasih tu korang sebab nasihatkan aku, apa, bagi aku sedar apa semua. Aku pun minta maaf lah kalau sepanjang korang buat kerja ni aku banyak mengelak. Petang ni kita buat sama-sama, okey? Ketanggihan gadget dan permainan video dalam kalangan mahasiswa hari ini seringkali bermula sebagai satu bentuk mekanisme pelarian daripada tekanan hidup dan akademik. Namun, tanpa kita sedari, sekiranya ia dibiarkan tanpa kawalan, pelarian digital ini boleh memakan diri, merosakkan masa depan akademik dan membawa kepada pengasingan sosial yang ekstrim. Di sinilah pentingnya peranan kita sebagai sebuah komuniti dan rakan sebaya. Jangan terus menghukum atau memulaukan mereka. Sebaliknya, gunakan komunikasi tanpa prejudis
tunjukkan empati dan hulurkan kerjasama untuk membantu. Apabila kita saling mendengar dan peka dengan perubahan orang sekeliling, kita mampu menarik semula mereka yang hampir hanyut di dunia digital kembali ke alam nyata. Ingat, putuskan talian ketagihan dan sambungkan semula hubungan kemanusiaan. Kesihatan mental adalah tanggungjawab bersama. Assalamualaikum.